awal pagi yang berkabus. Sekarang pukul apa ni? 6.45. Dah terang dah. Tak ada bunyi ayam berkokok. Nampaklah cahaya-cahaya. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Kita mulakan dengan brisk walk di Gurang Cerai. Siapa nak ikut? Jom. Dalam 10-15 minit okey lah. Ni kita tengok suhu sekarang berapa Suhu sekarang 19 degree Celsius. Suasana sangat nyaman, tidak berangin, angin sepoi-sepoi bahasa saja. Dia punya lampu malam tadi masih menyala. Walaupun hari ni hari orang tak ramai, tapi dia masih lagi biarkan lampu hidup lah. Orang tak ramai. Semalam Jumaat, Sabtu, Ahad memang orang ramai. Hari ni hari Isnin, orang pun dah balik lakukan kerja asasi masing-masing. Ada orang gigih meletakkan kameranya di tiang lampu. Kita tengok bendera Malaysia dan bendera Kedah dikibarkan di awal pagi yang penuh kabus. Gigihnya orang meletakkan kamera dia. Satu dekat situ, dalam lampu. Nampak tak kamera dekat situ? Begitu pusing. Dia letak satu. Harapnya tak ada lah. Itu kan dia angin yang sipu-sipu bahasa. Jom kita tengok lagi satu dekat sini. Sambil-sambil itu ya Allah, kita tengok pemandangan yang indah dengan dekor taman dia yang cantik ni. Itu dia makan. Sekejap lagi buka, kita pergi sarapan satu lagi kamera ada di sini. Celah-celah pasal. Okey, tengok tu. Tadi yang boleh nampak pandangan sawah padi kat bawah tu, sekarang dah ditutupi oleh kabus. Langsung tak nampak cahaya pun tak ada, sikit je. Jom kita breakfast dulu. Coffee. Bye. Siaran langsung daripada Puncak Gunung Cerai.
Jumpa lagi.